Inilah ayat kursi yang sebenar yang diriwayatkan daripada salah seorang imam mereka yang terkenal dengan Abul Hasan Ar-Ridha, yang namanya adalah Ali Ar-Ridha. Ali Ar-Ridha. Dia tengok satu lagi tuan-tuan memang contoh, iaitu surah Al-Insyirah yang masih lagi tuan-tuan berbentuk manuskrip tuan-tuan dan puan. Yang mana kitab ini tuan-tuan dan puan apabila ditulis, ada juga di kalangan Syiah tuan-tuan dan puan yang tidak berpuas hati dengan penulis. Kenapa? Kerana selama ini mereka bersifat taqiyah mengenai Al-Quran Karim. Apabila Ahli Sunnah duduk semeja dengan mereka tuan-tuan dan puan, mula kepada Allah SWT, dia kata Quran kita sama, Tuhan kita sama, Nabi kita sama. Tuan-tuan, apabila kitab ini ditulis dan ditulis pula tuan-tuan dan puan dengan buku kemas dan diletakkan dalam kitab ini 2,000 riwayat mengenai penyelewengan Quran yang dikatakan dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Faham tak? Maka mereka berkata, cuba tuan-tuan mengelak daripada menghilangkan isi kita. Kan kalau kitab ini kedua, mereka tak mampu lagi hendak bertaqiyah, tak mampu lagi nak menipu ahli sunnah. Yang sebelumnya mereka tuan-tuan cuba mendekati ahli sunnah dengan menyatakan kita sama, tak ada apa perbezaan, Quran kita satu, Nabi kita satu, kitab kita satu dan sebagainya tuan-tuan umat. Tetapi apabila kita keluar tuan-tuan dengan jelas dan nyatanya mereka mendakwa sesungguhnya Quran kita tak sama dengan Quran mereka, maka ada di kalangan imam-imam Syiah yang cuba menolak istilah dengan kitab ini tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kitab ini seolah hujah ke atas mereka. Yang ada selama ini mereka cuba nak dekat dengan ahli sunnah. Kalau mereka dekat, maka mereka mampu mempengaruhi ahli sunnah. Kemudian mereka akan alihkan akidah ahli sunnah itu kepada akidah dan pegangan mereka. Apa tak? Dalamnya ada 2,000 riwayat. Dan dia masih lagi dalam berbentuk manuskrip tuan-tuan dan puan. Dan saya tuan-tuan, kalau Allah bagi masa, kita kalau boleh salin tuan-tuan, kita boleh hasilkan satu mushaf lain yang tuan-tuan dan puan boleh nampak dengan jelas dan terang beza antara ayat-ayat kita dengan ayat-ayat mereka. Faham tuan-tuan? Yang dikatakan Al-Quran mereka itulah Al-Quran yang sahih yang diriwayatkan melalui sanad imam-imam ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan contoh, tuan-tuan lihat di hadapan. Penyelewengan mereka dalam suratul Insyirah. Saya hanya ambil beberapa surah yang tuan-tuan hafal supaya tuan-tuan dapat melihat perbezaan secara spontan saja. Sebab tuan-tuan hafal. Surah Insyirah tuan-tuan hafal. Ada bila saya baca, tuan-tuan pun dengar, tuan-tuan tengok lain antara ayat kita, surah kita dengan surah mereka. Kita baca tuan-tuan sikit. Sikit tuan-tuan sengaja, tak lama lagi. InsyaAllah. Ya, ini sebenarnya tuan-tuan kena berpasal. Ya, tak boleh ada tuan-tuan hanya setiap baca dua tuan-tuan. Dan banyak lagi tuan-tuan sebenarnya yang tuan-tuan perlukan, tapi mana boleh tuan-tuan. Kemudian membicarakan satu mazhab tuan-tuan yang mempunyai karya yang begitu banyak. Dan itu banyak karya tuan-tuan. Takkan tuan-tuan bagi saya yang untuk saya berbicara mengenai lebih kurang 500 jilid kitab yang saya semak. 500 jilid kitab saya baca. Kemudian kita bagi dua yang cakap. Itu namanya karamat Isra Mi'raj. Saya tak dapat karamat. Banyak lagi. Kalau kita berkata lebih dalam daripada itu, tuan-tuan akan dengar.
Imam tuan percaya memang tidak Allah Alam, tapi itulah yang ada dalam karya. Terutama berkaitan dengan konsep Imam Mahdi. Siapa sebenarnya Imam Mahdi? Siapakah sebenarnya? Kerana imam mereka yang ke-11 itu Hasan Askari. Saudara memandangkan seorang yang tidak meninggalkan zuriat ketika kewafatan. Tak ada zuriat. Kitab-kitab mereka sendiri menyatakan imam mereka yang ke-11 tidak ada zuriat. Tak meninggalkan walau seorang pun anak. Kerana itu harta warisan Hasan Askari dibahagi-bahagikan oleh pemerintah pada zaman itu kepada dua orang, iaitu mak dia, Mak Hasan, yang kedua saudaranya Ja'far. Raja pada zaman itu di Iraq, tuan-tuan, cek, selidik setiap isteri beliau dan jariah beliau, dan kita mendapati tak seorang pun yang mengandungkan anak kepada Hasan Askari pada hari kewafatan Hasan Askari. Tetapi apabila perkara ini disebarkan, maka runtuhlah mazhab ini, hancurlah mazhab ini. Karena keistimewaan mazhab ini, tuan-tuan, mereka beriktikad bahawa pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan Rasulullah diwasiatkan, ditentukan, diisyaratkan oleh Allah dan Rasul. Rasulullah kata, lepas wafat Abu Ali, Ali pun kata apa? Lepas wafat Abu Hasan, Hasan pun kata lepas wafat Abu Husain. Faham tak? Lepas Husain tuan-tuan, siapa aku siapa? Ali Zainal Abidin. Jadi apabila terputus imam mereka, yang kita kata imam itu daripada zuriat imam sebelumnya, dia orang buat sistem monarki yang menjadi pemerintah selepas imam yang meninggal dunia adalah anaknya. Faham tak? Apabila Hasan tak ada anak, tuan-tuan, tak layaklah mazhab ini tertegak lagi. Sebab rukun utamanya iaitu masalah imamah, yang akan dakwah menjadi sebab perbezaan antara ahli sunnah dengan mereka. Apa sebab? Ahli sunnah kata khalifah dilantik melalui jalan syura. Mereka kata khalifah dan pemimpin lepas Nabi ditunjukkan oleh pemimpin sebelumnya, dilantik oleh pemimpin sebelumnya. Faham tak? Yang dengannya menyebabkan mereka mengkafirkan para sahabat, karena melantik Abu Bakar menjadi khalifah setelah wafat Nabi, yang pada hakikatnya adalah memberikan milik kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka tuan-tuan dan puan, apabila Hasan tidak ada anak, habis dah masa imamnya. Maka macam mana mereka nak buat, tuan-tuan dan puan? Mereka pun buat cerita mitos, dongeng, tahyul. Faham tuan-tuan? Mereka kata Hasan yang sebenarnya ada anak, tinggal lagi disembunyikan oleh Hasan daripada pandangan pengikut-pengikutnya kerana takut keselamatan anaknya tersembunyi. Sebab masa itu adalah zaman Abbasiyah. Abbasiyah juga adalah musuh kepada ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membuat. Maka Hasan tak ada anaknya dibunuh oleh pemerintah zaman tersebut. Maka Hasan sembunyikan anaknya daripada mengetahui orang ramai. Yang tahu hanya buat orang wakilnya saja. Faham tuan? Yang itulah dikatakan 4 orang tersebut. Sebelumnya wakilnya ada lagi seorang namanya Ahmad bin Nusayr. Ahmad bin Nusayr ni pula tuan yang mereka cipta
bahawa Hasan ada anak-anak, dia masih lagi kecil tapi disembunyikan oleh Hasan, takut dibunuh oleh pemerintah. Okey, dia kena pakat tak? Kemudian Ahmad bin Yusuf tuan-tuan bercadang nak jadi wakil kepada Imam Mahdi. Faham tuan-tuan? Anak pula Hasan. Kawan dia yang bertiga tadi tak setuju. Dia kata lebih baik kita nanti orang lain daripada engkau jadi wakil kepada Imam Mahdi tersebut. Tujuan dia nak jadi wakil tuan-tuan untuk mengambil harta zakat dan 1/5 harta tahunan yang dimiliki oleh Syiah tersebut tuan-tuan untuk kepentingan pribadi dia. Apabila Ahmad bin Yusuf ini tuan-tuan dan puan ditolak menjadi wakil kepada Imam Mahdi yang tak ada, tapi ada rekaan sahaja tuan-tuan dan puan, Ahmad bin Yusuf ini tuan-tuan mengasaskan satu cabang Syiah yang namanya Nusairiyah. Nusairiyah ini adalah Syiah yang dianuti oleh Bashar Assad di Syria. Betul? Bashar Assad di Syria pada hari ini yang terkenal dengan Alawiyin di Syria yang memerintah Syria sehingga anu tentang di belakang Allah Subhanahu wa taala. Okey. Itu. Persoalannya mereka kata Mahdi yang tadi. Siapa hakikat Mahdi? Itu yang yang tentang kenapa. Kemudian selepas wafat Sayyidina Ali, yang menjadi pemeran, yang menjadi imam adalah Hasan, anak sulungnya. Lepas wafat Hasan, kenapa tidak anak Hasan? Kenapa kepada saudara Hasan ikut Husain? Okey, tak apalah. Bagi peluang aku mendapat saudara Husain jadi imam yang ketiga. Persoalannya, selepas Husain, kenapa tak dilatih anak Hasan kembali? Kenapa terus anak Husain? Sehinggalah tuan-tuan dan puan, sehinggalah kepada Imam Mahdi tersebut semua anak Husain nak. Kemana perginya anak Hasan? Kenapa anak Hasan tidak dilantik menjadi imam, salah seorang imam daripada 12 imam tersebut? Kenapa anak Husain saja, sedangkan Hasan juga meninggalkan dunia? Faham tak? Apa masalahnya di sini tuan-tuan? Masalah di sini sebabnya pertama mereka benci kepada Hasan sebab Hasan memberikan jawatan khalifahnya kepada Muawiyah. Faham tuan-tuan? Dan apa nak dikatakan tuan-tuan, ini firasat daripada Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah, Rasulullah SAW melihat Hasan melangkah tuan-tuan, nak mendapatkan datuk. Rasulullah sayang kepada Hasan. Rasulullah tak tahan, Rasulullah pun berhenti tentang khutbah, pergi dapatkan Hasan, perlu dukung Hasan. Lepas itu Rasulullah menyatakan, inna hadza la fitnatun. Sungguhnya anak ini adalah fitnah. Aku pun berhenti berkhutbah untuk mendapatkan anak aku itu Hasan ini, kata Rasulullah. Wa inna hadza la sayyidun. Sesungguhnya dia ini adalah pembunuh. Sayyid. Ini makna. Daripada sini keluarga Nabi dipanggil dengan Sayyid selepas itu tuan-tuan, kerana Nabi menyatakan kepada Hasan, inna hadza la sayyidun. Sesungguhnya ini, iaitu Hasan ini adalah merupakan seorang sayyid. Kemudian tadi kata apa? La'alla Allah ay yusliha bihi baina fi'atain 'azimatain minal muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan budak ini Hasan ini sabab bersatu dua kumpulan umat Islam yang bercangga, yang bergaduh, yang berburak-burak dan sebagainya kepada Allah Taala, yaitu puak Ali dengan puak Muawiyah. Faham? Lepas wafat Ali, orang melantik Hasan menjadi khalifah. Sebab kata Nabi bersabda, al-khulafa'u min ba'di 30 sana. Khalifah selepas aku adalah 30 tahun. 30 tahun. Apabila sejarawan mengira tahun khalifah 4 ni, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, hanya 29 tahun 6 bulan saja. Sedangkan Nabi bersabda khalifah
selama 6 bulan. 6 bulan tuan-tuan, maka campur 29 tahun, 6 bulan campur 6 bulan, 30 tahun. Benar sabda Rasulullah SAW. Sebelum Hasan menyerahkan tampuk khilafah kepada Muawiyah yang pada tahun itu dinamakan dengan Amul Jamaah, iaitu tahun persatuan umat Islam. Apabila Hasan tuan-tuan menyerahkan jawatan khilafah kepada Muawiyah, Syiah di Kufah tuan-tuan dan puan mencaci mencerca Hasan. Bahkan menyatakan kepada Hasan, "Assalamu alayka ya muzillal mu'minin." Salam ke atas engkau wahai manusia yang menyebabkan kehinaan umat Islam ataupun orang